Okey, positif 3, fitrah alam. So, iaitu bila ferrum P+. Okey, kalau kata orang akan tahulah user ferrum 12 dengan ferrum 12. Okey, yang kedua iaitu alam, Fe+. Negatif 1. Oh no, baru clear fikiran. Okey, oh. Itu bila datang pada OH-, NO, ionikan, NO3 minus, baru R-, clear, R-, fikiran, F-. Yang video dekat depan tu dia tunjuk cara nak hafal charge ikut kumpulan. Negatif 2. Source voltage kosong. Charge ikut kumpulan. Kumpulan 1 semua positif 1. Kumpulan 2 semua positif 2. Nanti cikgu show. Faham tak? Sebab tu cikgu dalam video yang cikgu share tu, yang kamu tak tengok pun, dalam video tu cikgu dah bagi tahu untuk tengok unsur, untuk tengok charge sesuatu unsur, tengok kumpulan dia duduk kumpulan berapa. So menjawab tak yang persoalan pertama? Ya. Okey, sebelum tu kita tengok kepada semikonduktor. Atau yang tanya semikonduktor tu apa? Siapa tanya semikonduktor tu apa? Semikonduktor ni dalam bab apa? Bab 8. Okey, untuk bab 8 cikgu nak kamu hafal sifat dan kegunaan. Itu pertama. Lepas tu hafal persamaan sifat sekian-sekian dengan sifat sekian-sekian. Contoh persamaan sifat seramik dengan persamaan sifat kaca, apa persamaannya? Sifat asal dia. Apa persamaan sifat komposit dengan sifat seramik? Hafal yang tu. Sebab bab 8 memang masuk itu je. Sebab 8 akan masuk dua je. Tanya soalan SPM tu dia akan masuk dua perkara, sifat dan kegunaan. Untuk bab 8. Susah mana tadi? Semikonduktor. Apa? Alat tak masuk? Dia ni 98.9% dekade. Tak masuk alloy. Alloy. Apa? Tak tahu. Bab 8 ni kamu hafal sifat dan kegunaan sahaja. Memang itu je soalan bab 8. Betul, soalan bab 8 memang tanya sifat dan kegunaan. Itu je bab 8. Cahaya okay, superkonduktor nak bagi analogi apa ya? Superkonduktor okay. Arus elektrik charge dia apa? Arus elektrik charge arus positif kan? Tak tahu. Elektron charge dia negatif tak? Fizik, rasa tak? Fizik arus akan bergerak dari terminal positif pergi ke terminal negatif. Baca tak?
Gitar, ada kata gitar kan? Form tak ada gitar? Tak belajar gitar. Nanti kalau akan belajar gitar, arus dia akan bergerak daripada positif charge, positif terminal ke negatif terminal. Contohnya kalau bateri kan dia ada satu positif, satu negatif kan. So charge dia akan bergerak, arus akan bergerak daripada positif ke negatif. Kenapa macam tu? Elektrik ni adalah elektron bersifat negatif kan. Positif dia akan tolak negatif. So that's why arus bergerak daripada positif ke negatif. Itu persoalan pertama, pernyataan pertama. Lepas yang kedua ni, fungsi superkonduktor ni apa? Superkonduktor ni dia berfungsi sebagai satu tolakan kepada medan elektromagnet. Elektromagnet daripada kutub utara ke kutub selatan contohnya kan, dia akan menolak. So elektromagnet ni dia akan menolak arus secara terus tanpa berhenti. Faham tak? Faham? Tak faham? Ibarat macam ni. Ini pemahaman je tau, untuk kamu tahu superkonduktor tu macam mana. Okey, dekat depan ni dia ada satu arus yang tanpa semikonduktor, satu arus semikonduktor, superkonduktor, dengan satu lagi arus yang ada superkonduktor. Bayangkan ni superkonduktor. Superkonduktor, arus ni dia bila dia lalu dalam wire tu, dia akan melalui rintangan tau. Rintangan, tahu tak rintangan apa? Rintangan ni yang akan menyebabkan arus elektrik itu berkurang. Tahu tak? So, contoh arus lalu sini 10. Lepas tu lepas pada rintangannya akan jadi 5. Lepas pada rintangannya akan jadi 3 balik. Contoh So, bila kita tengok kereta api magnet tu apa? Magnetic leviator. So magnetic leviation ni, kereta api magnet dia perlukan arus yang terus tanpa perubahan, tanpa arus tu menurun atau menaik, dengan terus constant je. Itulah fungsi semikonduktor. Superkonduktor ni dia cancelkan rintangan ni. Tahu tak? Dia hasilkan satu medan magnet untuk cancelkan rintangan. That's why arus akan lalu straight je tanpa segan silu. Faham tak? Itulah superkonduktor. Superkonduktor ni dia akan hasilkan satu medan elektromagnet. Elektromagnet ni lah yang akan menolak elektromagnet ni. Medan elektromagnet dia akan tolak secara terus. Kira ada rintangan, cuma rintangan tak bagi efek langsung kepada arus tu, sebab ada medan elektromagnet. Beza dengan atas ni, atas ni tak ada medan elektromagnet. Faham tak superkonduktor? Okey, jawab tak?
Ha? Rintangan. Form berapa kau mengajar belajar elektrik ni? Form 5 kan? Fizik. Dulu ada belajar RBT kan? Dalam RBT ada litar kan? Tahu tak Ohm's Law? Ohm's Law. Ha. Ohm's Law. Dia dalam elektrik ada apa? Ada rintangan, ada arus, ada apa satu lagi? RBT. Ha? Apa? Itu arus, ada DC, ada AC. Ada arus mengalir, ada arus terus. Swiss. Swiss. Okay. Ohm's Law. Ni masuk fizik dah pula. Ohm's Law. Dia ada ni nak tahu dah tanya rintangan tu apa. Ohm's Law ni dia ada voltage, dia ada current, voltage, ada rintangan. Ni voltage, current, rintangan. Ni kita panggil Ohm's Law. Dalam satu wire tu dia kena ada tiga-tiga benda ni. Akan ada voltage, akan ada arus, akan ada rintangan. Rintangan ni lah yang akan menyebabkan arus tu kurang. Contoh sebab soalan V is equal to IR. Bukan arus, voltage. V is equal to IR. So kalau rintangan tinggi, voltage akan rendah. Sebab dia parallel. Ini tanya rintangan tu apa Faham tak rintangan tu apa? So rintangan tu basically ada dalam wire tu. Faham tak? Okay, next masuk kepada balancing equation. Balancing equation priority dia apa? Priority untuk balance dulu. Pertama apa? Metal. Kedua? Non-metal. Ketiga? Ha? Ketiga? Hidrogen dulu ke oksigen dulu? Oksigen. Keempat? Hidrogen. Mana teks cikgu? Okey, contoh soalan. Okey. Sekarang ni aluminium react dengan acid hidroklorik akan menghasilkan aluminium triklorida. Triklorida plus hidrogen. So pertama sekali apa? Tengok kepada metal. Metal sebelah sini ada satu, sebelah sini ada satu. Contoh sebelah sini. Lepas tu non metal.
Klorin, sebelah sini ada 1. Sebelah sini ada 3. Lepas sini hidrogen. Hidrogen ada 1, sini hidrogen ada 2. Pertama sekali kita akan balancekan metal. Tengok, metal kiri kanan dah balance, betul tak? Tapi yang tak balance lagi apa? Klorin sini 3, sini 1. So letak 3 kat sini tu. So sini dah jadi 3 kan? Betul tak? Tapi hidrogen dah jadi 4. 3 darab hidrogen dah jadi 3 juga. Okey, lepas tu tengok apa yang tak sama lagi. Hidrogen. So sini jadi, nak samakan macam mana? H2 darab, ambil yang paling dekat untuk kita tambah kat sini. Ha? Tiga, contoh 3. Sini jadi 6. Tapi sini jadi, sini jadi apa? Sini 2 juga kan? Tak, sekarang ni sini 3, sini 6. Betul tak? Tapi sini 3, macam mana kita nak jadikan 6? Letak 6 kat sini. Try ni adalah letak 6 pula. Letak 6, so sini jadi 6. Tapi apa yang beza? Apa yang membezakan dia? Sini jadi CL jadi 6, CL 6. Tapi CL sini 3, betul tak? Betul? Ha? Letak 2 kat sini. Lepas tu aluminium sini 2, belah sini 2. Jadi macam tu. Tengok yang mana priority dulu. Priority betul dia akan terbalikkan semua. Faham tak? Ada lagi, buat yang ni. Cuba buat ini. Mana? MN. MN tu apa? Tahu tak? MN. Mangan. Tengok pada di table belakang tu.
So dia ada satu musuh. Yo. Ha? Berapa? Sampai musuh apa? 14. Yang bawah-bawah tu, bawah yang kalau kau tengok dekat apa? Predictable 76 color 76 tu. Yang tu abaikan. Dia pelik sikit. Untuk kamu punya level, ingat itu dia. 1 sampai 14 logam, 15 hingga 17 bukan logam untuk level kamu. Untuk charge. Mana yang tadi? Ya. Ha? Tak. Ini dengan yang ini. Betul ya, betul. Ni dah. So tadi tambahkan yang dua tiga. Apa? Siapa? Doktor semua dulu. Lagi. Cari untuk balance berapa kali?
Tes. Tahu tak matematik? Max untuk kurungan A B C 2 untuk kurungan 2. Nak macam mana? Ha? Apa? Dalam ni kan, tapi anggap ni 2 ni anggap FE tambah CN 6. Anggap macam ni. Beza dengan ni dah. Okay, kita buat A plus lah. A plus. So yang ni dah tak ini dulu. So jadi A plus 2 BC, betul tak? Sekarang ni dah ada kurungan 2. Dah tak lagi. Faham tak? Macam tu lah. Ini ibarat gitulah. Yang ini satu lagi kan, kamu kena tahu nak bezakan so apa beza dua ni? Apa beza dua ni? Apa beza dua ni? Apa yang membezakan atas dengan bawah? Ha? Apa? Cuba kita apa beza atas dengan bawah ni? Yang atas ni dia akan darab yang ni, dia akan darab yang ni. Yang bawah ni tak ada apa-apa. Yang bawah ni memang dia je lah. Kalau sini ada 4, ibarat macam ni lah. 4 akan darab 3, 4 akan darab 6. Faham tak? Boleh jawab tak? Tak. Yang pertama apa? Aku tak tengok pun. Ambil foto. Bukan je. Tulis. Dia nak cepat dia juga kan. Dia tengok ni sama-sama. Ini satu ni. Ni 5. Kan CL 1 tambah 2 tambah 2 kan. So CS dah jadi 5. Satu baru start 5 ni. Tapi hydrogen dah jadi 5. Ini dulu saya nak sama nak 3. Ini jadi 6. Bukan dari sini pakai. Okey. Betul ke? Sekejap. Kan nak buat ke? Okey. Okey. Oh, dapat. Itu 8K. 8 CL. Itu 2 CL. 2 CL 2 MN. 4 CL tambah CL jadi 6. Itu sini 4 CL. Kalau sini jadi 8. Oh, dengan berarti 8. Dah balance ni. Siapa dapat ini? Siapa yakin boleh bagi jawapan? Nak try? Tak apa. Jawapan terus.
8 10 16 salah. Ha? Salah jawapan. Soalan dah betul. Okey, kita buat. Ha? Nak try? Nak try. Mana mata? Nak try? Ha. Ini soalan K-pad tau. Ini persamaan K-pad. Salah. Flooring tak balance. Siapa lagi boleh try? Siapa nak try lagi? Try. Okey. Sekarang ni kalium sama kan? Betul tak? Kalium sama, mangan sama. Yang tak sama apa? Hidrogen dengan oksigen dengan klorin. Tengok dulu klorin. Klorin sebelah sini berapa? 1. Sebelah sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Betul tak? So letak dulu 5 kat sini. 5 kat sini. Tapi bila kita letak 5 kat sini, klorin dah 5. Klorin sini dah 5. And then next kita tengok apa? Oksigen. Tengok oksigen. Oksigen sebelah sini ada 4. Sebelah sini ada 1. Betul tak? Sebelah sini ada 1. So yang ni kita darab berapa? Darab 4. So dia akan jadi 4 kan? Hidrogen sebelah kanan ada berapa? Hidrogen sebelah kanan ada 8. Sebelah kiri ada 5. Sebelah kiri ada 5. Nombor terdekat yang boleh samakan hidrogen ni berapa? Ha? 8? Tak boleh. Tak, nombor keadaan terdekat yang kita perlu ubah kat sini. Sebab tak dia kita tak boleh ambil ganda 40. Ibarat macam ni, kalau sini 8, kita boleh ubah kat sini. Ubah dekat H ni. Tapi kalau kita ubah H ni, kita tak boleh ubah sama dengan ubah ni. Tak boleh ubah sama dengan sebelah. Maksudnya tak boleh guna 8. Paling terdekat dengan 8 apa? 16. Gandaan 2 16. So tak sini 16 H. So sini ada H ada 16 sekarang. Sebelah kanan ni nak tak apa? Sebelah kanan nak tak apa ni? Ni macam mana nak jadikan dia 16? Darab 8. So dah balance lah. H dah jadi 16.
Tengok balik klorin. Klorin ada berapa? Klorin dekat sini ada 16. Dekat sini ada berapa? Ada 5 kan? Macam mana nak jadikan 16? Macam mana nak jadikan dia 16? Ha? Ini kebat tak? Ini susah sikit. Memang susah tak? Yang soalan ni berbadan dengan yang lain. Kalau boleh jawab ni, bolehlah jawab semuanya. Macam mana jadikan 16? Tengok, sini ada 3. 1, 2, 3. Yang mana senang kita nak jadikan dia yang ketiga ni? Nak darab berapa? Contoh nak darab berapa? Ada 8. 8. Kalau 8, 16, 17, 18, 19. Tak balance. Contoh 5. So sini akan jadi 10, 11, 12, 13. Tak? 13. Tak cukup lagi 3. Tak boleh. Sekarang ada 13. Okey. Sekarang ni klorin tak cukup. Kita boleh kacau kat sini. Ha? 5, 10. 10 kan? Sekarang sini ni 10. Ada lagi, ada 13 ni. Macam ni kita nak ubah 13 ni jadi 6. Ini boleh darab 2. 2 darab 2, 4. So dekat sini dah jadi 15. Yang sini 2, 4, 2, 6, 16, 10. Dah jadi 16. So, apa yang tak balance lagi? Okey. Dia ibarat menurun, lepas tu menaik balik. Turun dan naik. Faham tak? Turun dan naik. So sekarang ni yang tak balance, tengok balik dekat logam. Tengok balik dekat logam. Apa? Kalium. Sekejap. Oksigen tak balance ke? Oksigen tak balance lagi ni. Oksigen 8 kat sini tau. Oksigen 8. Sebelah sini 2 darab 4 kali 8. So kalium sekarang jadi 2. Sebelah sini 2. Mangan. So ni lah dia punya persamaan. So dia menurun dan menaik. Korang tengok metal dulu, non-metal dulu, O2 dulu, H dulu. Dah balance H, tengok balik, naikkan balik. Rujuk balik naik ke atas. So jawapan dia apa? 2, 16, 2, 8, 5. Ini. Ada phone apa dah? Saya dalam grup. Faham tak? Yang ni senang je. Yang ni macam mana? Siapa baca kepada kau? Yang nombor 2. Nombor 2 jawapan dia bagi kau. Nombor 2 tak buat lagi? Buat nombor 2. Dah ada. Bagi. So jawapan ini 2 berlambung 2. Jawapan ini 2, 4. Dan sana siapa dapat?
Ya, cikgu besarkan balik jawapan dia. Dapat tak yang ni? Tengok logam dulu, non-metal, oksigen, hidrogen, lepas tu patah balik. Apa? Dia macam ni. Turun ke bawah, lepas tu balancekan semula daripada bawah ke atas. Balancekan metal baru hingga hidrogen, and then mula balik. Tengok balik, hidrogen pergi ke metal. Yang ketiga, ya. Ha? Apa yang apa? Pergi apa? Mana? Ya. Ni ibarat macam ni lah. Dalam ni PB tambah NO 3 darab 2 macam cikgu tunjuk tadi. Mana tadi? Dah hilang. Macam cikgu tunjuk tadi. Ada faham? Siapa boleh jawab ini? Indah tak boleh jawab? Tak boleh jawab? Sana tak ada. Ini soalan sama kan? Soalan sama. Soalan sama yang Indah tanya. Ini praktis yang tak masuk exam. Ini tak masuk exam. Ini praktis. Kalau nak tengok exam, tengok soalan yang hari tu. Lebih kurang. Soalan yang mock test, 2 mock test yang kita cikgu bagi. Kebetulan cikgu tengok soalan dengan cikgu Binabi itu hampir-hampir sama. Apa? Siapa suruh hilang kan? Dah, sini, siapa boleh buat? Siapa boleh jawab? Apa? Yang mana? Karbon, nitrogen. Karbon, CN. Bawa buku hijau tak? Tengok ada buku hijau. Tengok tak? Boleh? Kan dapat dapat semua ni kan. Air dapat air kita tulis balik. Tulis balik. Untuk yang Yang mana? Yang PB NO ni?
Ini 12. Sekejap. 6. 12. Ada O2 kat sini. Boleh jawab? Jawab ini. Dapat? Soal. Tiga, dua. Betul, tulis. Tulis kat depan. Tanya apa? Yang mana? Semua ni dah sebab apa dah Kenapa tak sih? Asal TV dia depan. TV dia dua dah. Tak perlu. Yang ini dengan yang ini. Ini dengan yang ini. Mana? Yang ni yang ini kurungan ni. Mana? Yelah TV yang kedarat dengan ini. Dua kedarat ini. Dalam ni ibarat yang ini kita ibaratkan PB tambah NO 32. Faham tak? Ini saja nak trik. Saja soalan nak trik. Bagus. Okay, siapa dapat jawapan macam ni? Betul? Mana? Boleh? Yang mana? Yang ini eh? Boleh. Dapat? Okay, next. Tak perlu. Logam biasa duduk depan. Logam biasa duduk depan. Sebab dia macam ni tau. Tadi soalan tanya macam mana nak tahu metal dengan non-metal dalam persamaan kimia. Macam mana nak tahu metal dengan non-metal kan? Untuk satu compound ni, satu sebatian ni, untuk satu sebatian ni, contoh Fe
SO4. Ini gabungan antara cation dengan anion yang sidang tu. Cation positif kan, anion negatif. Kedudukan dalam penulisan kimia, dalam penulisan memang cation akan sentiasa di depan, anion akan di belakang. So kita tahu lah yang ini akan jadi logam, ini akan jadi bukan logam, kecuali hidrogen lah, kecuali hidrogen. Lepas tu soalan bahagian C bab 3. Untuk soalan persamaan kimia, benda pertama sekali kamu kena tulis persamaan kimia. Ini paling penting. Kena tulis persamaan kimia. Dapat je soalan tu, baca soalan betul-betul, tulis persamaan kimia tu. Kalau cikgu yang tanya dapat 1 markah kalau betul. Faham tak? Yang kedua, kalau cikgu tak ada, tapi cikgu tak ada, cikgu bin Nabi yang akan ada. Yang kedua, tulis formula. Contoh formula apa? Mol. Formula mol apa? Mol bersamaan apa? Mol, formula mol Gisen. Contoh dia bagi Gisen. Gisen bagi Gisen molar. G mol G. Ni dapat satu markah. Yang ketiga apa? Unit. Unit ada 3 je. Mol. Yang kamu belajar sekarang ada 3 je unit. Mol lagi. Sifadu. 4. Mol, sifadu, Gisen dan bilangan zarah. Bilangan zarah ada mol tak? Apa? Ada unit tak? Bilangan zarah ada unit tak? Tengok balik. Okey, yang keempat satu lagi. Persamaan formula molekul is equal to N formula empirik. Ni yang keempat. Betul tak? Sama dengan buku teks? Sama. Formula molekul samaan N formula empirik. N ni apa? N ni gandaan untuk formula molekul. N ni gandaan unknown gandaan. Itu cara nak jawab soalan bab 3 C. Dapat tak? Okay, last soalan eksperimen. Soalan eksperimen ni nak tanya macam mana jawab ke nak tahu soalan eksperimen apa? Bab 4 yang sangat-sangat hangat dalam exam untuk bab 2 naftalena. Untuk bab 3 pembakaran magnesium. Kenapa itu yang cikgu bina ni buat apa? Eksperimen apa? Bakar kan? Kita bakar magnesium.
exam kan. Itulah yang hangat. Betul tak? Sama juga untuk jawab persamaan, untuk jawab bab 3, eksternal bab 3 benda ni juga. Yang korang akan tahu. Ingat ni, ini satu markah, ini satu markah, ini satu markah. Tak termasuk dengan jalan kira lagi. Jalan kira markah lain. Ini markah free ni. Markah free. Lagi-lagi persamaan kimia, markah free. Ada soalan lagi tak? Kumpat. Siapa lagi ada soalan? Kalau tak ada, cikgu nak lepaskan kamu ni. Ya. Bab untuk exam. Bab 1 sampai bab 4 poin 2 tambah bab 8 poin 2 sampai 8.4. Dulu 1 sampai 4.2, 8.2 sampai 8.4. Dalam grup tu cikgu ada set soalan kan. Jawab soalan. Cuba jawab. Soalan tu tak tahulah, jawab cuba. Lepas tu recap balik yang mock test sebelum-sebelum ni. Ke nak soalan tu? Nak? Nanti cikgu send. Nanti cikgu send dalam group soalan tu. Dah ada send dah, nanti buat soalannya. Itu soalan cover semua bab 1 sampai bab 4. Untuk bab 8 hafal sifat dan kegunaan. Sebab bab 8 memang kata itu je. Bab 8 hafal sifat dan kegunaan. Bab 8 memang tanya itu je. Kalau kebat pun dia akan tanya kalau soalan kebat kan, soalan kebat pun contoh bab 8 dia akan tanya macam kita buat aktiviti hari tu. Tahu tak aktiviti kita buat itu? Maksudnya kita kena event something yang sesuai dengan something benda ni kan. Soalan kebat biasa macam tu je tu. Faham? Itu je lah. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada? Siapa tadi baca doa pembukaan? Okay, tutuplah kelas. Doa apa nak tahu? Apa yang doa? Lupa. Korang pernah hafal tak masa dekat sekolah rendah lagu, bukan lagu, doa apa yang kita guna nak tutup majlis atau nak tutup pembelajaran? Nanti cikgu share. Bagus tak? Dah ada tak? Itu saja kelas tambahan hari ni. Okay, dismiss. Ada soalan tanya dia dekat PM dia, PM tepi. Nak tanya dalam grup pun boleh. Ini Ashira. Siapkan dia akan tanya apa dia. Kita kan macam-macam. Satu sampai 14 boleh. Dia makin besar dia. Asal kau main gambar tak? Kamu kena banyak lepas ni. Tapi saya kena faham 1 sampai 13. 14 jadi doktor.
bukan logam. 18 ni memang lengai. Nak tahu lagi kena masuk kimia. Okey, cikgu. Sebab cikgu tak ingat yang tu. Cikgu. Ha. Tahu asal macam tak. Tak. Asal macam tak. Terus saya nak minta buku aktiviti mana tak? Pergi ambil dekat meja cikgu. 4.2 kan kumpulan 1 kan? Tak. 4.2 kumpulan 4.2 cara nak cari cara nak tahu unsur tu dekat petala berapa, color berapa. Macam mana nak cari? Cikgu cakap dia tak masuk-masuk. Ha? Dia tengok masuk tak? Macam Teori. Of course lah ada. Apa masuk empirical formula semua tu. Oh, amboi. Cikgu. Dah tutup dah.